Apa mau? Sebenarnya Encik, saya datang tu nak minta duit standby untuk kos rawatan perubatan saya Encik. Hari tu pun saya punya kawan melecun Encik. Bok terbakar Encik. Power Encik. Samalah. Kerja dekat kebun, bahaya. Banyak ular. Ya Encik. Faedah perubatan. Ha? Faedah hilang upaya sementara. Ha? Faedah hilang upaya kekal. Ha? Pekeso. Baru-baru alai dia barke. Ha, Nelayan dengan petani macam kami ni, boleh ke? Boleh ke? ayah.